Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Alif bin Adhan. Dan saya Khairul Azhar bin Majid. Pada hari ini kami ingin melaksanakan tugasan 1 iaitu persembahan PKES 3103 Pemakanan dan Kesejahteraan. Kami telah memilih topik 8 iaitu amalan pemakanan warga emas dan orang dewasa. Sekarang saya akan menerangkan apa itu keperluan kalori bagi orang dewasa. Jadi keperluan kalori bagi orang dewasa ialah jumlah tenaga yang diperlukan oleh orang dewasa daripada makanan untuk menjalankan aktiviti harian serta mengekalkan fungsi tubuh yang baik. Jadi seterusnya adalah apa itu keperluan nutrien bagi orang dewasa. Jadi keperluan nutrien ini merupakan pengambilan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan, pembaikan tisu serta mengekalkan kesihatan tubuh. Sekarang saya akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemakanan orang dewasa. Jadi yang pertama adalah faktor umur. Jadi umur ini mempengaruhi keperluan tenaga dan nutrien seseorang kerana keperluan pemakanan berubah mengikut tahap usia. Seterusnya adalah jantina. Lelaki dan wanita mempunyai keperluan kalori yang berbeza disebabkan perbezaan saiz badan, komposisi otot dan tahap metabolisme. Ketiga ialah tahap kesihatan, iaitu keadaan kesihatan seperti penyakit tertentu mempengaruhi jenis dan jumlah makanan yang perlu diambil. Dan sekarang saya akan menerangkan perancangan menu untuk orang dewasa. Jadi yang pertama adalah piramid makanan Malaysia 2020. Jadi menu dewasa perlu seimbang mengikut piramid makanan. Pikirin untuk tenaga, sayur dan buah-buahan untuk vitamin dan serat, protein untuk bina dan baiki tisu serta lemak yang sihat secara sederhana. Contohnya semangkuk nasi, sayur campur, seketul ikan bakar dan sebiji apel amat diperlukan. Seterusnya air kosong. Minuman yang cukup air setiap hari penting untuk hidrasi seseorang, pencernaan dan metabolisme. Antara cadangannya adalah minum sekurang-kurangnya 8 gelas sehari lebih jika aktif atau cuaca panas. Yang terakhir adalah konsep pinggan sihat Malaysia, iaitu konsep ini membahagikan pinggan makanan kepada 3 bahagian, iaitu suku pinggan adalah terdapatnya karbohidrat seperti nasi, roti untuk tenaga, dan suku pinggan lagi adalah untuk protein seperti ayam, ikan, telur atau kacang, dan untuk telur itu adalah untuk membina dan membaiki tisu badan, dan separuh pinggan lagi adalah untuk sayur dan buah-buahan yang kaya dengan vitamin, mineral dan serat untuk kesihatan tubuh. Sekarang saya akan menerangkan keseimbangan pengambilan dan kegunaan tenaga. Jadi apa itu keseimbangan tenaga? Jadi keseimbangan tenaga adalah berlaku apabila jumlah kalori yang diambil melalui makanan dan minuman sepadan dengan tenaga yang dibakar melalui aktiviti harian, kerja dan senaman. Jadi ini dapat memastikan tubuh mendapat tenaga mencukupi untuk berfungsi dengan baik. Jadi sekarang saya akan menerangkan kesan ketidakseimbangan tenaga. Apa itu kesannya? Jadi jika kalori diambil melebihi tenaga yang digunakan, lebihan akan disimpan sebagai lemak dan berat badan meningkat. Jika tenaga digunakan lebih daripada kalori yang diambil, badan akan membakar simpanan tenaga dan berat badan akan menurun secara mendadak. Menjaga keseimbangan ini penting untuk kesihatan jantung, otot dan tahap kecerdasan tubuh secara keseluruhan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan amalan pemakanan tidak sihat kepada orang dewasa. Yang pertama, obesiti. Obesiti akan terjadi apabila pengambilan makanan tinggi lemak, gula dan kalori secara berlebihan yang menyebabkan pengumpulan lemak dalam badan sehingga meningkatkan berat badan secara tidak terkawal. Kedua, diabetes. Diabetes akan terjadi apabila pengambilan gula yang berlebihan dan pemakanan tidak seimbang yang menyebabkan paras gula dalam darah meningkat dan seterusnya meningkatkan risiko penyakit diabetes. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang warga emas dan cara hidup sihat. Warga emas ialah individu yang berumur 60 tahun ke atas. Golongan ini memerlukan perhatian khas dari segi pemakanan dan kesihatan. Pemakanan yang seimbang membantu warga emas untuk mengekalkan kesihatan dan kualiti hidup mereka. Antara cara hidup sihat adalah yang pertama, mengamalkan pemakanan seimbang dan sihat. Yang kedua, melakukan aktiviti fizikal ringan seperti berjalan. Dan yang ketiga, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi. Dan seterusnya saya akan menerangkan tentang keperluan kalori dan nutrien bagi warga emas. Yang pertama, kalori. Warga emas memerlukan sekitar 1,500 hingga 2,000 kalori sehari kerana aktiviti fizikal yang dilakukan oleh warga emas kurang. Seterusnya saya akan menerangkan sumber nutrien yang diperlukan oleh warga emas. Yang pertama, protein. Warga emas memerlukan 50 sehingga 58 gram protein sehari untuk mengekalkan otot dan membaiki tisu badan. Dan nutrien yang kedua adalah karbohidrat.
warga emas perlu mengambil sekitar 50% tenaga harian daripada karbohidrat sebagai sumber tenaga utama mereka. Dan yang ketiga, sumber nutrien adalah vitamin. Vitamin amat diperlukan oleh warga emas, terutamanya vitamin C, kerana dapat membantu warga emas menguatkan sistem imun dan melawan penyakit. Dan yang keempat, mineral. Kalsium yang mengandungi 1000 sehingga 1200 dan zat besi 8 mg penting untuk menjaga tulang, gigi dan otot warga emas. Dan yang terakhir pula iaitu lemak. Warga emas digalakkan mengambil sekitar 30% kalori harian daripada lemak sihat seperti ikan, kacang dan minyak sayuran. Seterusnya saya akan menerangkan faktor-faktor pengambilan pemakanan warga emas. Yang pertama, pengurangan jeria rasa dan bau. Warga emas mungkin kurang mampu rasa manis atau masin, jadi selera makan mereka akan berkurang. Dan yang kedua, kehilangan gigi. Kehilangan gigi menyebabkan pemilihan makanan mereka terhad. Lalu apabila pemilihan makanan ini terhad, risiko kekurangan zat makanan lebih tinggi. Dan yang ketiga, gangguan mental. Gangguan mental seperti kemurungan dan kekeliruan. Masalah mental seperti kemurungan atau keliru boleh membuatkan warga emas tidak mempunyai selera makan dan kurang makan makanan yang seimbang dengan baik. Seterusnya, masalah kesihatan yang berkaitan dengan warga emas. Yang pertama, sakit jantung. Warga emas berisiko mengalami sakit jantung kerana saluran darah mereka kurang elastik dan mereka mempunyai kolesterol yang tinggi. Hal ini disebabkan kerana mereka kurang melakukan aktiviti fizikal. Dan penyakit yang kedua adalah stroke. Stroke berlaku apabila saluran darah ke arah otak itu tersumbat atau pecah. Hal ini biasanya disebabkan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang sangat tinggi. Dan penyakit yang ketiga adalah penyakit Parkinson. Penyakit ini disebabkan degenerasi saraf dan kekurangan dopamin dalam otak. Hal ini menyebabkan pergerakan warga emas menjadi perlahan dan tangan mereka akan menggeletar. Sekarang saya akan menerangkan apa itu konsep SSS, iaitu suku separuh ataupun pinggan sihat Malaysia. Jadi yang pertama adalah suku karbohidrat. Jadi warga emas digalakkan mengambil karbohidrat yang mudah dihadam seperti nasi, putih, bubur, roti atau pasta. Karbohidrat memberikan tenaga untuk aktiviti harian, tetapi kuantiti perlu sederhana bagi mengelakkan berat badan berlebihan. Jadi yang kedua adalah suku protein. Ambilan protein rendah lemak seperti ikan steam, ayam tanpa kulit, telur atau kekacang amat penting. Jadi protein ini amat penting untuk mengekalkan jisim otot, membaiki tisu dan meningkatkan kekuatan fizikal, terutamanya kepada warga emas yang sangat aktif. Yang ketiga adalah separuh sayur dan buah-buahan. Jadi separuh lagi pinggan diisi dengan sayur-sayuran yang lembut seperti lobak merah, bayam dan buah yang mudah dikunyah seperti pisang, tembikai dan lain-lain. Sayur dan buah-buahan kaya dengan vitamin, mineral dan serat untuk kesihatan jantung, pencernaan dan mencegah sembelih. Sekian sahaja daripada kami. Kami berharap bahawa perkongsian kami pada malam ini dapat memberi iktibar kepada golongan masyarakat orang dewasa dan warga emas agar menjaga kesihatan mereka untuk mengelak daripada sebaran penyakit-penyakit yang berbahaya.